Kita kena ada general knowledge macam ni. Tahu ni? Tapi bila takkanlah kesihatan nak taruh hari kan, dia jual juga. Ya, dia pandai anak itu. Kita pun ramai kat geng makan kantin ni. Ya. Kesian lah. Macam-macam kantin ni kan. Macam saya memang, anak saya memang tak makan lah. Naga, sausage tak ambil lah. Asraf wajib diturun. Kita yang ajarkan. Kita lah. Kita yang ajar. Kalau beli pun kita marah lah. Kan, marah lah dia beli. Kan, cerita dia sekarang nampak boleh makan kat daging sedap sikit InsyaAllah. Okey, ada soalan tentang sikit sebab saya nak kaitkan ni, bila kita buat training ni pun kita kena ada general knowledge macam ni. Itu tak kisah daripada semua, sebab saya tengok ramai orang tak tahu lagi tentang perkara ni. Kesian tau, dia kadang-kadang dia dah jaga psikologi tapi makan tak jaga, itu stres juga. Stres tu meningkat. Macam kita lapar sangat, tak boleh berfikir. Betul kan? Bila kenyang sangat pun tak boleh fikir kan? Okay, satu lagi dalam kitab sebut makan delima itu sangat bagus. Delima kan? Kalau boleh amalkan delima. Kita jual. Dan makan ikan tu makan delima banyak kebaikan, makan ikan banyak keburukan. Orang kata makan ikan bagus kan? Salah. Dalam kitab kata banyak keburukan. Makan ikan bakar. Sebab tu saya kata dalam kitab banyak suruh makan lemak daging saya kata. So, okay guys, kita suruh pecahkan kenapa makan ikan tak bagus. Kan kata dulu ni kitab ni dah lama kan. Tapi sekarang lagi teruk sebab apa? Dah berlaku pertumpahan minyak, pollution. Yes. Kan? Di lautan itu bau kat laut, pollution lah, masuk darat dia letak ubat lagi. Kenapa nak bagi nak